Nama aku Dr. Han. Sepanjang aku bertugas dalam dunia perubatan ni, aku dah tengok macam-macam kes yang pelik dan ngeri, tapi kes Haris ni paling buat aku terduduk sebab dia bukan sakit fizikal biasa yang boleh kita ubat guna paracetamol atau antibiotik. Bayangkan korang seorang student sengkek kat Shah Alam yang tengah sesak nak bayar yuran universiti, tiba-tiba korang jumpa iklan bilik sewa harga setiap sebulan. Memang rasa macam dapat durian runtuh, kan? Tapi masa tuan rumah tu serahkan kunci, muka dia pucat lesi macam mayat sambil dia bisik. Satu amaran yang cukup keras. Ingat, pukul 3 pagi jangan sesekali gatal mata nak tengok apa ada bawah katil. Aku janji dengan korang, lepas dengar cerita ni korang akan tahu macam mana Haris cuba survive, tapi bulu roma aku automatik akan meremang bila teringat apa harga sebenar yang dia terpaksa bayar. Apa benda sebenarnya yang menyorok bawah katil tu sampai tuan rumah tu sendiri nampak? Takut sangat nak sebut nama dia. Masa Haris mula-mula jejak kaki masuk dalam bilik tu, dia dah rasa satu aura yang semacam. Dan bilik tu pula kecil saja, cuma cukup-cukup muat katil bujang kayu lama dengan satu almari usang yang nampak dah reput. Tapi korang tahu tak apa yang paling pelik? Sejuk dalam bilik tu lain macam weh. Sejuk dia jenis yang menggigit sampai ke tulang sumsum. Walaupun dalam bilik tu tak ada kipas, apatah lagi nak ada aircon, sampaikan Haris terpaksa sedapkan hati sendiri dengan fikir mungkin sebab itu rumah batu lama, jadi suhu dia rendah sikit dari biasa. Malam pertama berlalu dengan gangguan-gangguan kecil yang buat dia tak selesa. Masa dia baru saja nak lelapkan mata, tiba-tiba dia dengar bunyi cakaran halus dari bawah lantai. Bunyi dia macam ada kuku tajam yang tengah menggores kayu katil tu berkali-kali. Tikus kot, bisik Haris dalam hati sambil dia bungkus satu badan dengan selimut tebal dan paksa diri untuk tidur sebab dia tak nak melanggar syarat asal tuan rumah tu. Dia punya takut kalau dia tegur atau buat bising, dia akan kena halau keluar malam tu juga. Masuk saja malam kedua, bunyi cakaran tu makin kuat dan makin jelas kedengaran kat telinga dia. Bukan setakat bunyi mencakar saja, tapi kali ni ada bunyi macam sesuatu yang sangat berat tengah diseret perlahan-lahan dari penjuru bilik menuju tepat ke bawah katil dia. Serit, serit. Haris terus kaku tak berani gerak. Peluh jantan mula keluar membasahi dahi dia walaupun masa tu bilik tu sejuk gila babi macam dalam peti ais. Dia pegang bantal kuat-kuat sambil pejam mata rapat-rapat sampai ke subuh sebab dia tahu ada benda yang tak kena. Tapi sebab nak jimat punya pasal, dia pekakkan telinga saja dan cuba abaikan segalanya. Tapi korang kena tahu, bila masuk saja malam ketiga, segala-galanya berubah jadi satu mimpi ngeri yang paling dahsyat pernah dia alami dalam hidup dia. Tepat jam 3 pagi, satu bau yang teramat busuk mula memenuhi setiap ruang dalam bilik kecil tu. Bau dia bukan macam bangkai tikus yang kita biasa hidu, tapi bau dia sebiji macam daging manusia yang dah mereput berhari-hari dalam tong sampah. Sampaikan Haris rasa nak muntah hijau kat situ juga. Masa dia tengah pening lalat tahan bau yang menusuk hidung tu, tiba-tiba telefon bimbit dia yang tengah cas atas meja kecil bergegar kuat sebab ada notification masuk. Telefon tu jatuh, melantun beberapa kali dan akhirnya mendarat tepat kat tengah-tengah bawah katil kayu dia. Masa inilah survival tension Haris bermula sebab dia perlukan sangat phone tu untuk exam besar esok pagi, memandangkan semua nota penting ada dalam tu. Jadi dalam masa yang sama, amaran keras tuan rumah tu mula terngiang-ngiang kat telinga dia macam kaset rosak yang tak nak berhenti. Haris rasa berbelah bahagi gila masa tu. Dia tengok jam dinding dan dia nampak jarum. Jam dah tepat pukul 3.05 pagi. Jadi dia fikir, sekejap saja dia ambil phone tu terus naik balik atas katil. Hati dia berdegup kencang gila babi, sampaikan dia rasa macam nak pecah dada sebab terlalu takut. Dia capai lampu suluh kecil kat tepi bantal dengan tangan yang menggigil teruk sampai cahaya lampu tu terketar-ketar tak tentu arah.
Dia perlahan-lahan turun dari katil dan melutut kat lantai simen yang sejuk macam ais tu, manakala bau bangkai tadi makin kuat dan makin menusuk. Seolah-olah sumber bau tu memang ada betul-betul depan muka dia sekarang. Dengan nafas yang tersekat-sekat, Haris perlahan-lahan tundukkan kepala dia untuk tengok bawah. Dia halakan cahaya lampu sulur tu ke ruang gelap gelita bawah katil kayu tu, dan masa itulah jantung dia rasa macam berhenti berdenyut terus. Cahaya lampu sulur dia bukan kena kat telefon, tapi terkena pada sesuatu yang sangat besar, berbulu hitam lebat dan nampak basah lencun dengan lendir pekat yang menjijikkan. Benda tu tengah merangkak keluar dari celah dinding sambil bergerak perlahan-lahan menuju ke arah muka Haris dengan kuku hitam yang tajam tengah mencengkam lantai. Adakah benda tu perasan yang Haris tengah tengok dia sekarang? Masa ni lah dunia Haris rasa gelap terus. Apa yang Haris nampak bawah katil tu bukan tikus atau kucing, tapi rupa manusia yang dah hancur gila dengan kulit kusam kelabu yang melekat terus dekat rangka macam mumia hidup. Sumpah, rupa benda tu sangat menyedihkan, tapi dalam masa yang sama memang menyeramkan tahap nak mati, sampaikan bulu roma aku automatik meremang masa dengar cerita ni. Benda tu tiba-tiba pusing kepala dia 190 darjah dengan bunyi tulang leher berkeruk-keruk macam ranting kayu patah, dan masa nilah sepasang mata merah menyala. Dia tepat memandang ke dalam anak mata Haris. Haris kaku terus sampaikan badan dia rasa macam kena gam dekat lantai simen, manakala suara dia hilang, dan nak menjerit minta tolong pun Halkum rasa tersekat macam ada tangan gaib tengah mencekik leher dia kuat-kuat. Dia cuma mampu tengok benda tu buka mulut yang tak ada gigi, cuma ada gusi hitam yang berdarah, sambil keluarkan satu bunyi dengusan yang sangat dalam dari kerongkong dia. Rupanya bilik sewa Sarastreet yang dirasa untung sangat tu sebenarnya adalah bilik jamuan untuk saka milik tuan rumah. Dan korang kena faham yang syarat jangan tengok bawah katil tu bukan saja-saja nak bagi suspend. Itu sebenarnya cara tuan rumah nak lindungi penyewa daripada jadi galang ganti. Sebab selagi penyewa tak nampak kelibat benda tu, perjanjian syaitan yang dibuat takkan pernah sempurna. Tapi bila Haris dah bertentang mata dengan makhluk tu, maksudnya dia secara tak sengaja dah setuju untuk jadi mangsa seterusnya dalam permainan berdarah ni. Haris entah macam mana dapat satu kekuatan luar biasa masa tu. Jadi dia rentap kaki dia sekuat hati untuk bangun dan lari keluar dari rumah tu sehelai sepinggang tanpa fikir panjang lagi. Dia lari tak cukup tanah sampai ke balai polis berdekatan dan tinggalkan semua harta benda termasuk telefon yang masih tertinggal bawah katil, manakala badan dia menggigil macam orang kena sawan masa tengah pancing cerita dekat polis. Tapi benda yang paling seram bukan masa dia lari tu, sebab esoknya Haris bangun dekat rumah kawan dia dalam keadaan demam panas yang teramat sangat sampaikan dia nak bangun pun tak larat. Masa dia nak gagahkan diri pergi bilik air, dia perasan ada sesuatu yang pelik dekat pergelangan kaki kanan dia yang rasa berdenyut-denyut macam kena hiris. Bila dia selak kain pelikat, dia nampak ada kesan lebam warna ungu kehitaman yang sebiji macam bentuk tapak tangan budak kecil tengah mencengkam kuat dekat kulit dia. Aku sebagai doktor yang cek Haris masa dia datang klinik nampak secara medikal yang dia cuma alami trauma melampau, manakala kesan lebam tu mungkin cuma sebab dia terlanggar bucu katil masa tengah kelam kabut lari semalam. Tapi ada satu benda yang buat aku sampai sekarang tak boleh tidur tenang, sebab masa Haris kena admit dekat ward akibat dehidrasi, aku masuk nak cek tekanan darah dia tengah malam tu. Secara spontan aku tertunduk sikit sebab pen aku terjatuh bawah katil, dan masa aku suluh kawasan gelap tu guna lampu suluh medikal, aku nampak benda berbulu dengan mata merah yang sama tengah bertenggek diam-diam bawah katil Haris. Masa tu aku sedar yang benda ni memang bukan masalah medikal lagi, tapi ini adalah satu tanda gaib yang takkan hilang sampai bila-bila selagi perjanjian tu tak diputuskan. Aku cuma mampu diam
sambil pura-pura tak nampak apa-apa. Kemudian aku terus keluar dari bilik tu dengan peluh dingin yang membasahi dahi aku. Adakah ini salah Haris sebab dia terlalu gatal mata nak langgar pantang, atau sebenarnya tuan rumah tu memang dah lama rancang nak cari mangsa baru untuk bagi makan dekat belaannya yang dah lapar tu? Haris sekarang masih lagi trauma dan setiap malam tepat jam 3 pagi, dia akan rasa kaki dia ditarik kuat ke bawah katil, tak kira di mana saja dia berada sekarang. Korang kacang tengah sibuk cari bilik sewa murah tu, tolonglah hati-hati, jangan sampai harga murah yang korang kejar tu akhirnya kena bayar dengan nyawa sendiri. Cuba drop komen kat bawah kalau korang pernah alami benda pelik macam ni dan jangan lupa subscribe kalau korang tak nak kena tarik kaki malam ni.